Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran sekali lagi bersama saya, Naira Rasman, dan saya, Yusri binti Muhammad Yazid, untuk laporan berita terkini Az-Zahra School. Juara kejohanan Taekwondo MBW Peringkat Antarabangsa 2025. Itu pencapaian hebat murid Az-Zahra School, Arisa Safia binti Jabrullah dari kelas tahun 5 Ar-Razi. Kejohanan Taekwondo MPW Antarabangsa 2025 ini dianjurkan Memori Sports Center di Nilai Indoor Stadium Arena, Negeri Sembilan pada Ahad 17 Ogos 2025. Sejumlah 2,763 peserta dari 11 buah negara menyertai kejohanan bagi kali ke-6 ini. Arisa yang dibimbing jurulatih Aryo Keswaran dari Astral Taekwondo Academy menjuarai kategori heavyweight 38 kg dan ke atas individu wanita 50 kg. Pada pusingan akhir, Arisa menewaskan lawannya Sufi Kalisa dari Kelab Taekwondo SPU Pulau Pinang. Atas pencapaian itu, Arisa menerima hadiah pingat emas dan sijil penyertaan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Arisa dan juga jurulatihnya atas pencapaian cemerlang ini. Perasaan saya masa saya menang tu, saya rasa sangat gembira dan teruja. Terima kasih juga kepada coach dan Azhara bagi saya peluang untuk masuk taekwondo ni. Semoga karier Arisa dalam sukan taekwondo ini terus berkembang, maju dan didoakan semoga beliau dapat mewakili negara suatu hari nanti, insya-Allah. Sekian laporan dari berita terkini Az-Zahra School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.